tegakkan apa yang patut. Tegakkan balik ni, cucuk balik. Boleh. Kalau kau tak boleh pun kau nak buat apa sekarang? Ha. Tak, kita beritahu. Tak apa. Kita nak gerak pukul 12. Ya. Dengan anak dia lagi aku tak tahu lah. Anaknya nyanyi. Oh kasar. Tak, Amar dah hati dia, aku tak tahu apa-apa pun. Hantarlah. Amar. Tu tak Amar. Ni Amar. Ni Akak. Akak, kau nak mandi swimming pool? Sampai 2 lapis. Ya, nak lompat dah. Akak, kau duduk mana? Kau duduk mana? Duduk mana? Hotel mana? Walmart. Ha? Kolma? Hotel. Kalut tu kan? Ha? Hotel. Jadi kau tak boleh mandi sini? Apa? Sini orang bayar je. Pool lah sini. Apa? Saya bayar. Bagi sekarang. Ada bilik kosong, ada bilik kosong tu. Ada RM20. Emma. Boleh. Nanti bagi. Dia 2 lapis tengok tu, mana tak pandai. Bukan hotel dia sejuk. Jadi tu pakai dalam lapis. Sejuk dalam hotel. Kalau dewan aircon selalunya. Tak, lobby hotel dia ada. Tak, dia tanya. Dia tanya tadi lobby je kahwin ni aircon. dewan ke dia tanya. Tak, dia tanya kahwin ni dalam dewan ke. Itu yang dia pakai jaket tu. salah terima. Itulah aturnya kata dewan. Tapi kalau dia buat depan ni Pak Mak, memang cantik gila. Mana? Abang nak buat sini. Sri Pinang. Sini. Sini. Sri Pinang tahu. Dia macam kampung-kampung. Kayu. Kayu-kayu. Buat dewan lah. Dewan. Ada aircon. Adalah mak. Takut tak cukup. Takut. Tipu. Aduh. Kena pakai sweater. Tak cukup sweater ini. Pergi minta wan kau lagi baju. Kan takut nak makan gigit. Ngamuk wan ni. Aku okey je pakai dua tu. Berat juga apa berat ni dah. Tak ada berat lah. Abang lelaki Pak. Kalau perempuan berat lah. Orang lelaki tak ada. Ada lah, tak ada berat lah. Tak adalah agaknya. Ni siapa punya? Bah. Nak bagi mak tu. Mari sini. Ni Nom. Kau naik kereta siapa? Adik Aris. Ambil semua yang kau berat lah. Baik, saya pegang. Ni sekarang tolak. Besok teknologi baru pakai enjin. Dia jalan sendiri. Salah. Teknologi baru pakai keset je. Ini kompak kampung mana ni? Sayang bersatu. Benar pergi kaki. Benot, dari Benot lah. Okey, right. Sayang bersatu. Sayang bersatu. Ni. Keempat. Okey, good. Sekarang budak-budak muda. Yang generasi kelima innalillahi wa inna ilaihi. Jangan cakap. Keempat. Jangan cakap. Ada lagi tak? Mungkin Dia akan datang nak pakai keset je. tak pakai handphone je. Pakai Tekan handphone je lagi. bunyi Pakai kompang. Bluetooth. Bunyi kompang tapi handphone. Pakai bluetooth je lepas ni. Kompang. Siapa ketuanya? Semua ketua. Oh ni Haji ni ketua. Okey, right. Semua boleh jadi ketua. Semua kena latih jadi ketua. Enggak, kau dah kahwin? Dah. Kahwin. Berapa anak? 3. Pakcik tanya, engkau dah kahwin? Tak laku. Tak laku. Kau tahu dia anak 3, kau tak laku. Jatuh standard kau.
dapat lah. Takkan kita dapat lagi. Minta maaf. InsyaAllah ada. Ni, asal dapat. Kita bersyukur mesti yang ada. Kalau pengasok kata orang kan. Senang je. Guys, alas tinggal satu minit saya buat kan. Pasok. Tapi kan, suami jaga anak saya elok, saya up lagi dulu. Okey. Jangan mana. Banyak-banyak. Tak apa. Ju, lepas makan kau balik lah. Atau saya tunggulah. Panas. 1, 2, 3. Capri style. Sarah pink pipi dia. Dekat Sarah pinkish. Pipi dia. Family dia belum sampai. Kena mak pakaikan kau ke lekat makan. Kau dengan rapi dulu. Kau dengan rapi. Tak apa dia nak menambah. Tengah. Nak gerak dah. Okey man. Kita jumpa petang ya. Petang ya. Janganlah lambat mana. Nak menang tak sempat dah. Dah menang. Malang kah? Bila sekarang? Sebenarnya anak kau tak boleh berenang, kau tak bayar. Tak duduk. Tapi tak apa, Pangah tanggungjawab. Kita tinggi lah. Ini kita tinggi. Abang balik esok kan? Ramai. Kak Nong kata bila kita nak pergi Russia meminang. Dah pandai dah cerita dah. Tak, saya cakap. Dia balik cakap. Mesti ada orang cerita ni. Nak suruh abang masuk. Dulu cakap. Jadi aku kena pergi kelas Russia lah. Boleh lah dah kan? Boleh. Terima kasih semua. Makcik nak balik. Okey, terima kasih. Jomlah. Atuk sini. Apa ganti duduk lah. Duduk boleh. Tengok arrangement. Ni. No, bikin kong kat depan ni. Kau potong tangan di bagi dia. Boleh. Kalau dia tak ada nanti gambar aja lah. Duduk. Ni dekat Mama Su ni duduk.
Jauh sangat ni. Lepas tu bagi telur yang dengan ada panjang-panjang tu kan tu. Telur apa? Telur puyuh. Nugget. Ni. Nugget tak tahan tu. Sedap tu. Campur sambal bacang. Sedap. Banyak. Nah, apa kau tak makan? Tak nak dah makan. Abang lah ni tak dengan bapak. Dia juga cucu dia tanya jam sekali. Dia jaga cucu dia. Sekejap tengok ada orang dia ada. Ambil sikit. Kau nak cari tangan. Sedap. Campurkan tu. Sebab Dah kenapa? masak, dia dah nak Sebab kalau masak, ni nasi banyak ni siapa nak makan? Dah cakap dengan dia tadi dah bagi. Kena besi tu berdarah. Ya betul. Tahu tak apa. Mati. Tarik, jangan buat somersault macam tu. Nanti kena besi tepi. Dah mati. Dah mati. Lagi. Lagi kesan. Bagi dah pecah. Aku pula. Jangan bergaduh. Tu tarik. Tak pecah gerak. Aku nak pecah dah ni. Ya, pecah. Aku. Awak jangan. Awak terus dia lari. Allah. Dia berenang ke sana. Tok. Tok. Saya nak sampai sana berenang. Okey. Ni abang nak makan lagi. Diam. diamlah. Mak dah buka satu rahsia. Apa bunga pahang serap kan? Diamlah. Mana bukan satu rahsia. Diamlah, nama Masa dia campur lah. Motor tu ada rotek tak? Kenapa nak ronda? Tahu tak, kita orang bercadang besok masa kat Dewan nak order aiskrim. Aiskrim tu satu ada dua hal. Satu senduk sendiri, satu lagi dia sendukkan. Senduk Kalau buat kalau dia senduk sendiri, bukan senduk sendiri macam mana? bawa balik, kami tak mau. Ini dah pergi. Jangan beli. Tak ada orang dah akak tadi pun pergi dengan dia. Rambut mesti jadi berspi. Jangan tolong. Saya pakai spender je. Dia pakai spender. Buka dia. Naik. Wah. Spender mereka. Spender Superman. Bukan maksudnya pukul berapa tak tahu. Pasal tunggu Aziz nak load barang, tengok macam mana kan. Kau pasal kau nak balik lewat sikit. Pasal nak tunggu apa ni? Nak tunggu jamak bagi habis. Zaman Tengah jalan pun boleh. Masjid kan banyak. La ilah. Sampai rumah tu tak ada. Bukan malam nak pergi dah. Bukan masjid. Jangan arena tak usah pergilah. Penuh masjid. Nak masjid nak kena keluar. Highway pula. Highway mana ada Kau kan nak kau tak nak lalu Batu Pahat Muar. Dalam mancing 24. Nanti hantar lokasi. Tempat Arisai tu kan. Betul. Tapi tu ada kolam tu. Pasal situ dia cap paling murah. Satu kepala RM7.5. Oh, tu ni. Itu zaman bila? Boleh makan nasi putih ke masin. Putih ke masin je lah. Kedai mamak nasi putih ayam goreng RM10 tahu. Dengan TOS. Kau tahu. Macam mana? Tak, tempat kau murah lagi kot, Melaka. Shah Alam RM10. Kan dia rumah laut. Pada rumah tu mancing sendiri. Banyak kali kau pergi masuk sana mak motif tu.
tu kan. Lain kali juga pergi mandi tu lalu tempat kolam renang kan. Itu depan rumah kita. Oh, Depan rumah kita. pergi Kolam renang kan. tapi takut juga kena kejar dengan monyet. Monyet. Elok. Apa-apa beritahu lah. Awak nak singgah rumah besan dia. Ni singgah rumah besan. Jaket ya, jaket. Ambil. Ya. Yes. Okey, udah terima kasih ya. Ya, insya-Allah. Boleh tumpang next time. Bye. Ha? Ada bagi. Tahu nanti mau datang. Wani. Kita pergi jalan. Wani. Beg baju kau kereta ucu. Kita ucu. Dalam lah pegang. Tak pakai sepatu. That's okay. Tapi yang lain-lain? Tak dah cakap tahu arrangement. Pukul 12 lebih boleh keluar. Dia kena dia ada orang nak masuk C2, C3, C5, C6. Tak apa dah, baru pukul 11. Tak apa. Kenapa dia masalah? Dia tak kunci kat pintu tau. Okey, good. Okay. Tak ada Yong. Duduk sini je lah. Yelah. Kita balik-balik. Sampai bulan balik. Dah balik. Bukan nak balik, nak mengajuk balik. Allah. Bang Aisyah. Dia mengajuk dah. Mana mengajuk. Wani, beg kau. Tak ada pintu. Ayah dia kata boleh duduk, awak bayar. Tak ada hal kakak punya pasal. Biar dia jual rumah. Kau sekejap. Kian salam bapak kau kata abang handsome tu Kian salam. Dia mesti cakap apa? Ya. Salam lah. Okay, thank you. 2 bulan jangan lupa. Jangan lupa. Mat, 1 bulan pun boleh datang. Kau mak ngah post kau kat kabin. Waalaikumsalam. Oh, Haida Haras. Haras ada kawan. Dia memang tak nak mana. College punya presiden tu lah. So activity pun beratan lah. Macam Ada bagi ucapan. lepas ni kau siap lah. Tapi sebenarnya Tak apa. Jadi budak pasang imam. Tak tahu sabut apa-apa. Kami saja nak ke kan pasal betul saja. kan pasal nak balik. Kami ni jauh. Tak nak masuk. Jangan, tak mau duduk. Kalau duduk kan lama. Kau main lagi dia. Duduklah dulu, masuklah. Dah namanya datang, tak masuk macam mana? Masuk. Dah namanya datang, masuklah. Ambil handbag mak. Pi handbag mak lagi. Macam nak gaduh. Kita gaduh ni kata mak. Jangan apa-apa. Jangan buat air. Jangan. Jangan buat air. Kami nak balik. Minum apa pun tak nak. Bukan tak sudi. Kau kena reject untuk saya. Reject tak lah, tapi nanti lepas tu mana yang barang mak kita nak explain boleh terlambat. Tadi tu cakap, tu orang itu lah kau makan dia cakap, dia pun tadi tidak balik kau pergi beli kau punya. Kau nak makan, saya satu hari tak makan semalam.
Nasib baiklah tak apa-apa. Alhamdulillah. Dia asyik tahu kat air je. Habis rasa baru nak pergi makan, nak makan. Habis kawan datang. Kawan datang. Kan tak sedap lah kan. Saya dia semayang tu pun dia kata, tak tahu lah aku dah semayang dulu. Pun dah dekat pukul 3. Ada singgah mana tu? Anak singgah makan. Oh, singgah makan. Macam begini lah. Jangan nampak anak kawan. Maling. Tak ni anak apa tengok. So dah sini ada kawan. Ada semua ada. Untuk bekal dalam kereta macam mesin. Iyalah betul. Ke? Batu Pahat jauh berapa kilometer sini? Ada? 30, 40? Yang pilai, 50, jauh. Kalau jalan kampung lama. Jauh juga. Malinda, kita nak pergi Batu Pahat makan tengah hari lunch. Kau nak ikut? Pergi mana? Batu Pahat. Kau nak ikut? Jalan ke KL ke? Tak, keluar Sempang ni kiri, straight je. Engkau duit tak ada kau pasal lagi. Mantap bagus. Akak nak ni Mak Tun. Pon, kau dapat tu, aku dapat ni. Situ meja kosong. Kursi tak ada. Ni. Tak ada. Sambil hantar makanan kan kita cakap. Jangan bagi Sering. Habis ni tak ada. Ada ni Okey dah. Duduk Bing. Diam. Jangan nangis. Nangis nanti papa ni. Nanti tadi kan? Nasi ayam ke? Nasi batu. Jadi aku apa? Janji makan. Tak kedah. Acik aja, acik ni. Ayam Abang. Dan nasi putih makan?